Kenapa kau macam panas tengok muka aku? Sudahlah kau. Budak-budak tadi pun takut tengok muka kau. Mengata orang. Kau bersama. Dah. Pejamkan mata. Assalamualaikum. Datuk, Muhammad Faizal. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Khabar Ustaz? Saya sihat, Alhamdulillah. Tapi jarang nampak dua-dua artis viral dekat satu tempat macam ni. Buat apa kat sini? Tak adalah. Memanglah viral tapi kita orang pun bincang-bincang enggak mengenangkan nasib kami berdua ni. Sebab walaupun kat luar watak, tapi orang kat luar sana dia kecam kita, dia benci kita. Tengoklah social media semua bantai kita orang. Betul lah Ustaz. Saya tengok lembu-lembu kat sini pun nak risau tengok kita orang. Alamak. Tak apa. Itu maksudnya lakonan Datuk Rosyam Abang Faizal sampai kepada hati penonton dan dapat tunjuk realiti sebenar yang berlaku dekat Malaysia ni. Itu pun dakwah juga. Alhamdulillah. Lega bila Ustaz cakap macam ni. Alhamdulillah. Lapang dada saya. Alhamdulillah. Baiklah, saya pun nak bergerak juga ni. Nak cari lembu korban terbaik tahun ni. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Cakap pasal lembu ni. Aku pun nak buat korban juga. Boleh Jal. Kau tengok lembu kat sini. Kau nak apa? Kau nak color coklat, color hitam, color putih. Semuanya sihat-sihat kat sini. Kau bagi tahu je. Ada banyak jenis Ingat sama je. Nak buat korban susah ni. Apa pula susah buat korban? Buat korban ni senang je Jal. Aku tunjuk kau Okay. Kau spend masa kau 1 minit. Kau download apps ikhlas.com ni. Okay, bila kau macam aku dah buka ni kan. Okay, kau buka ni. Lepas tu 5 minit je proses je. Kau pilih korban. Lepas korban, lepas tu kau pilih package yang kau nak. Lepas tu kau isi maklumat kau. Lepas tu kau bayar. Ni. Lepas tu bayar pun online je ni. Lepas tu langsung dia orang hantar kat rumah. Dia orang boleh hantar kat rumah kau terus. Lepas tu kalau kau nak sedekah kat orang, lepas tu dia boleh hantar kat rumah orang tu. Sambil-sambil kau buat korban, sambil-sambil buat pahala Jal. Mantap ikhlas.com ni. Padahal kau jadi penasihat komersial. Korang tunggu apa lagi? Tak nak buat korban? Korang nak buat korban, kau pilih ikhlas.com. Tapi yang bestnya, sambil-sambil kau buat korban, boleh menang umrah lagi. Datuk Faizal, nak ambil gambar boleh? Tadi bukan ke korang yang takutkan kita orang tadi? Macam nak lari je tadi? Saya tadi kagum sebenarnya, peminat tegar. Korban lebih mudah dan pantas dengan aplikasi ikhlas.com.